Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fizani bin Tahal Elias Taha ingin membentangkan tugasan khusus keterampilan bahasa dan komunikasi, tugasan 2, persembahan. Jadi hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk berkaitan strategi meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Okey, yang pertama sekali saya ingin memberi maksud apa itu keterampilan bahasa. Okey, keterampilan bahasa merupakan keupayaan seseorang untuk menguasai bahasa dengan baik, termasuk aspek tata bahasa, kosakata, sebutan serta keupayaan menulis dan membaca dengan berkesan. Jadi keterampilan bahasa ni bukan sekadar sebutan saja, dia juga meliputi kemahiran menulis dan juga membaca sebenarnya. Okey, komponen keterampilan berbahasa terdiri daripada mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Ada 4 komponen. Okey, seterusnya apa itu komunikasi? Komunikasi merangkumi keupayaan untuk menyampaikan dan menerima maklumat dengan jelas serta berinteraksi secara efektif dalam pelbagai situasi. Dalam proses ini berlaku pertukaran maklumat antara individu melalui simbol, tanda atau tingkah laku. Antara elemen komunikasi ialah penghantar mesej yang disampaikan, penerima dan maklum balas. Okey, jadi secara mudahnya komunikasi ni merupakan interaksi antara dua pihak dan ada apa mesej yang disampaikan, ada pertukaran maklumat dan juga maklum balas pihak yang menerima maklumat tersebut. Okey, seterusnya, jadi apakah kepentingan keterampilan bahasa dan komunikasi kepada pelajar? Yang pertama, dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar. Pelajar yang mempunyai kemahiran bahasa yang baik dapat memahami pelajaran dengan lebih baik dan menyampaikan idea dengan lebih jelas. Jadi itulah ya. Seterusnya, membantu dalam interaksi sosial. Kemahiran komunikasi yang baik juga membolehkan pelajar bergaul dengan rakan sebaya, guru maupun masyarakat dengan lebih berkesan. Seterusnya, sebagai persediaan ke alam pekerjaan. Kita sedia maklum, pelajar-pelajar sekarang ni mereka punya persaingan memang sangat tinggilah dekat luar sana kan, selepas persekolahan. Jadi keterampilan bahasa ni sememangnya membantu mereka lah untuk bersaing ketika alam pekerjaan nanti. Jadi majikan lebih cenderung untuk memilih individu yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dengan baik, sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Okey, yang seterusnya, meningkatkan keyakinan diri. Apabila seseorang mampu menyampaikan idea dan komunikasi dengan jelas, mereka akan lebih yakin dalam pelbagai situasi, termasuklah ketika berucap di khalayak ramai. Jadi pelajar yang ada kemahiran keterampilan bahasa yang baik ni, dia boleh bercakap dekat khalayak ramai tanpa gagap, tanpa rasa malu dan sebagainya. Okey, jadi apakah strategi untuk kita meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi kepada pelajar? Okey, yang pertama, membaca secara konsisten. Membaca pelbagai bahan seperti buku, artikel, akhbar dan jurnal dapat membantu meningkatkan kosakata serta memahami struktur bahasa dengan lebih baik. Jadi bila seorang pelajar ni dia membaca, mungkin saya sebagai guru boleh mendedahkan ataupun melatih pelajar-pelajar ni dalam kelas supaya membaca bahan-bahan yang ilmiah. Contohnya surat khabar. Jika pelajar baca surat khabar setiap hari, dia mendedahkan pelajar-pelajar ini kepada bahasa yang lebih formal, bahasa yang lebih formal dan lebih baik. Jadi apabila mereka membaca surat khabar seumpamanya, kosakata mereka pun akan, ataupun kosakata ataupun bendaharaan kata mereka pun akan lebih meningkat. Jadi mereka boleh
gunakan ilmu-ilmu ataupun bahasa ni, bahasa-bahasa yang formal ni dalam karangan untuk meningkatkan mereka punya markah peperiksaan. Okey, seterusnya strategi kedua, menggalakkan perbincangan dan perbahasan. Jadi aktiviti seperti perbincangan, kumpulan dan debat dapat membantu pelajar mengasah kemahiran berfikir secara kritis serta menyampaikan idea dengan lebih jelas. Jadi contohnya dalam satu sesi dalam kelas tu, guru boleh buat perbincangan lah, boleh buat pembelajaran berasaskan perbincangan seperti debat dan sebagainya. Contohnya kalau pelajar ni buat aktiviti debat, mereka akan lebih yakin sebenarnya ya. Jadi dia akan lontarkan idea dia tu, kita dapat latih mereka untuk menyampaikan pendapat mereka tu dengan lebih yakin. Jadi baguslah mereka boleh bertutur dengan lebih yakin kalau kita kalau ni lah, kalau perbincangan dan perbahasan ni dibuat di dalam kelas. Okey, seterusnya strategi yang ketiga, menulis secara berkala. Jadi menggalakkan pelajar menulis jurnal, esei atau blog dapat membantu mereka menyusun pemikiran dengan lebih baik dan meningkatkan kemahiran penulisan. Contohnya kan, pelajar ni kita latih untuk buat esei dah biasa kan, mungkin boleh buat benda yang berbeza lah, seperti blog ataupun menulis diary pun boleh. Dia kena latih hari-hari lah, setiap hari mereka akan menulis. Jadi apabila mereka menulis secara berkala ni, mereka mampu menyusun isi-isi ataupun fakta-fakta tu secara tersusun, secara baik lah. Jadi nanti secara tak langsung dalam pembelajaran pun, dalam pelajaran mereka, mereka pun boleh tulis, boleh kesan isi-isi penting dalam bahasa Melayu seumpamanya BM, dan mereka boleh susun isi-isi karangan tu secara tersusun dan tepat, dan juga susunan ayat mereka pun akan lebih baik. Okey, seterusnya mendengar dan menonton bahan berinformasi. Menonton dokumentari, mendengar podcast atau mengikuti ceramah dalam bahasa yang baik dapat membantu pelajar memahami gaya komunikasi yang betul dan memperbaiki sebutan. Jadi apabila pelajar ni dengar ataupun tonton bahan-bahan dokumentari, podcast, sudah tentulah mereka pun akan terbiasa dengan bahasa-bahasa yang baiklah. Jadi bahan yang nak didengar atau ditonton ni pun perlulah bahan yang baik. Jadi kita kena pilih lah bahan-bahan yang berkualiti. Macam dekat luar sana banyak podcast yang kadang-kadang mereka pun podcast pun bahasa pun salah Jadi kena pilih lah, kalau nak pilih podcast tu kena pilih podcast yang baik. Jadi pelajar ni pun dia apabila dia dengar, dia boleh aplikasikan, dan mereka pun akan dapat pengetahuan yang lebih. Seperti podcast lah, podcast banyak info-info yang luar daripada buku teks. Okey, seterusnya mengadakan aktiviti simulasi dan latihan komunikasi. Aktiviti seperti lakonan, pembentangan dan simulasi temuduga boleh meningkatkan keyakinan pelajar dalam komunikasi. Yang ni pun sangat bagus untuk diterapkan kepada pelajar. Sebagai contoh, buat aktiviti simulasi temuduga di dalam kelas. Kita nak uji tata bahasa pelajar kan. Jadi buat simulasi dalam kelas berkaitan temuduga. Pelajar ni selalu kadang-kadang mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa rojak ataupun bahasa-bahasa yang bahasa dialek kan. Jadi dengan adanya komunikasi simulasi temuduga ni, mereka boleh latih diri mereka untuk berbahasa secara formal, untuk mereka terapkan pada alam pekerjaan nanti.
Okey, seterusnya kesimpulan. Kesimpulannya, keterampilan bahasa dan komunikasi merupakan aset penting dalam kehidupan pelajar. Dengan mengamalkan strategi seperti membaca, menulis, berbahas, mendengar bahan berinformasi serta menyertai aktiviti komunikasi, pelajar dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam berkomunikasi dengan lebih berkesan. Ini yang dah kita bincangkan sebentar tadilah. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha mempertingkatkan kemahiran ini agar kita dapat menjadi individu yang lebih berjaya pada masa hadapan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.